Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia merupakan sekolah menengah pertama di daerah Gombak yang diasaskan pada tahun 1969. Pada peringkat awal, sekolah ini dikenali sebagai darjah menengah kebangsaan setapak dan beroperasi secara menumpang di Sekolah Rendah Kebangsaan Setapak dengan kira-kira 200 orang murid. Pada Mei 1969, murid ini dipindahkan ke Sekolah Rendah Kebangsaan Gombak Setia atas permintaan ibu bapa demi keselamatan dan keselesaan. Bangunan kekal sekolah ini siap dibina pada Mac 1974, membolehkan SMK Gombak Setia beroperasi di premis sendiri. Peperiksaan sijil pelajaran Malaysia pertama telah diadakan pada tahun 1976. Pembinaan Blok C dan Blok D bermula pada tahun 1977 dan digunakan sepenuhnya pada awal tahun 1981. Perasmian bangunan sekolah telah disempurnakan oleh Menteri Pendidikan yang berhormat Dr. Sulaiman Haji Daud pada 28 Julai 1984. Sekolah yang berkeluasan 9 ekar ini merupakan sekolah grade A yang beroperasi dalam 2 sesi, mempunyai bilangan murid seramai 2,313 orang dan guru 132 orang menjelang kemasukan baharu tahun 2026. SMK Gombak Setia diterajui oleh Pengetua Bonda Nurliza binti Ibrahim, merupakan seorang pemimpin yang berwawasan dan mengutamakan prestasi dan kualiti kerja terbaik demi kemenjadian murid. Beliau mengorak langkah kepimpinannya bersama-sama barisan pentadbir yang sentiasa memastikan kemajuan sekolah dipacu oleh visi dan misi yang jelas. Barisan pentadbir ini terdiri daripada 4 guru penolong kanan, 4 guru kanan mata pelajaran dan seorang penyelaras pendidikan khas yang sentiasa mengamalkan budaya kerja sederap, harmoni dan berkualiti. Hampir 57 tahun penubuhannya sehingga hari ini, SMK Gombak Setia terus melakar kecemerlangan sebagai sebuah institusi pendidikan yang unggul, berteraskan usaha, ketekunan dan kejayaan bertepatan dengan logo sekolah. Selamat datang ke SMK Gombak Setia. Melangkah masuk ke pagar utama, terdapat satu ruang di sebelah kiri yang memaparkan pelan kedudukan dan lokasi bangunan SMK Gombak Setia. Pelan ini menjadi rujukan utama warga SMK Gombak Setia. Bangunan yang paling hampir dengan pagar utama ialah Blok A dan Blok B. Menaiki tangga utama antara Blok A dan B di arah 1, pengunjung dan ibu bapa akan berurusan di pejabat SMK Gombak Setia yang sentiasa memberikan layanan yang mesra. Terdapat ruang gelanggang yang luas dan berbumbung di antara Blok A dan Blok B. Bilik seminar dengan kapasiti ruang yang boleh menampung sehingga 80 orang murid. Bilik disiplin, makmal sains 1 dan 2. Bilik operasi SPBT sekolah. Di Blok C pula terdapat 4 makmal iaitu makmal fizik, kimia, biologi dan makmal sains 3 serta terdapat juga 4 bilik darjah di aras 3. Manakala di Blok D terdapat 8 bilik darjah. Seterusnya, di Blok E terdapat Pusat Sumber Asy-Syafi'i, 3 bilik darjah bagi kelas KAA, makmal biologi dan fizik serta bilik seni. Melalui tangga kantin, anda akan sampai ke Pusat Sumber Asy-Syafi'i yang bertempat di Blok E dan terdapat juga makmal Python. Memasuki Pusat Sumber SMK Gombak Setia atau lebih dikenali Pusat Sumber Asy-Syafi'i, beginilah keadaan ruang pembacaan bagi murid-murid SMK Gombak Setia. Jumpa anda di sana. Melalui parking Blok E, terdapat tangga menuju ke Blok F. Di dalam Blok F ini, terdapat bilik guru dan bilik darjah
bagi murid tingkatan 5 serta unit bimbingan dan kaunseling. Bilik Sanggar Dikasih merupakan bilik sesi kaunseling yang memberikan perkhidmatan kaunseling secara individu, kaunseling secara berkelompok, bimbingan konsultasi dan ujian psikologi. Ini memberi ruang kepada murid-murid di SMK Gombak Setia mengadakan sesi kaunseling. Di Blok G terdapat 12 bilik darjah dan di hadapan Blok G terdapat padang sekolah dan stor sukan. Di bangunan Blok G juga terdapat bilik STEM Zone yang baru disiapkan pada tahun 2025. Bilik ini juga mempunyai konsep STEM dengan sentuhan konsep minimalis. Melalui Blok G ke kantin juga terdapat STEM Street. Di SMK Gombak Setia terdapat program pendidikan khas integrasi iaitu PPKI. Bangunan ini terletak bersebelahan dengan Blok E. Di dalam bangunan PPKI ini terdapat 2 bilik darjah utama yang menjadi ruang pembelajaran bagi murid-murid PPKI di SMK Gombak Setia. Melalui lorong PPDA terdapat blok yang menempatkan bengkel reka bentuk dan teknologi. Bengkel ini adalah untuk kegunaan murid-murid RBT melaksanakan projek dan membina kemahiran inovasi. Melalui pagar utama, jika anda berjalan ke hadapan, terdapat kantin SMK Gombak Setia dengan kapasiti ruang yang boleh memuatkan hingga 400 murid. Di dalam bangunan yang sama, terdapat koperasi SMK Gombak Setia Berhad dan GS Mart. Surau Al-Falihin yang tersergam indah ini di hadapan pagar B yang dahulunya murid hanya solat di Surau An-Najah yang terletak di belakang Blok D. SMK Gombak Setia dilengkapi dengan 5 buah bilik darjah hybrid yang dilengkapi dengan smart board dan 12 bilik darjah tingkatan 5 yang dilengkapi dengan smart TV selain 44 buah bilik darjah standard yang selesa. Panorama menghijau yang cukup luas ini ialah padang SMK Gombak Setia. Bertempat di aras bawah Blok G terdapat Dewan Gemilang Setia. Dataran berbumbung untuk keselesaan murid berhimpun yang telah dilengkapi sistem audio boleh menampung hingga 900 murid. Di SMK Gombak Setia terdapat tarikan istimewa di Sebakti Eco Garden dengan sentuhan reka bentuk landscape yang indah. Demikianlah paparan berkenaan sejarah, lokasi tempat dan sebahagian prasarana utama yang tersedia untuk semua warga SMK Gombak Setia. I love SMKGS. We love Sebakti. Sederap harmoni berkualiti.